momen lepas berhenti tu dah start dah jadi penyanyi? Bila aku start dapat satu audition ni lah dengan Luncai kan, Okay. and dapat jadi sign, ketika tu aku memang dah nekat lah. Tetapi aku besar hasrat aku nak meneruskan impian arwah ayah aku. Untuk dia nak aku sambung belajar lagi. Dia dengan harapan adalah salah seorang dalam ahli keluarga kita yang ada master. So tu antara cita-cita dia lah. And aku pun masa tu bila aku dah decide nak main music apa semua, okay, why not main music and study lah. Study lah. So aku pergi study, aku nak try study ambil seni persembahan ni. Pergi UM. Okay. So aku nak dapatkan seni persembahan punya ni tak dapat sebab kelulusan aku adalah dalam engineering. So dengan berhati aku macam sambung lah material engineering, buat master. Sambung Tapi tak habis. Cerita dia, SEM pertama aku berjaya dengan jayanya. Okay. SEM kedua tu aku dah mula haywire dan aku mula dah gila dalam muzik. Aku dah terlalu immense. Aku dah terlalu mendalami dan juga merasakan inilah memang satu anugerah untuk aku lah. Sebab dengan bakat ni dia datang tanggungjawab bang. So dia berat sebenarnya untuk difikirkan. Ada bakat tapi tak gunakan bakat kepada saluran yang betul. Dan itu satu tanggungjawab yang terabai lah. Time tu dah masuk Luncai Mas? Time tu dah. Berat lah waktu tu. So dah sign dengan Luncai Mas. Dan dalam masa yang sama, aku dulu parents aku nak aku ambil degree je. Parents cikgu, dia mengutamakan education. Dan pelajaran ni memang dapat mengubah hidup lah. Aku tak nafikan benda tu lah. Dan aku sebenarnya faham dan setuju akhirnya. Setelah grad, betul lah apa yang bapa aku nak ni memang betul lah haluan yang aku ambil ni. Betul lah pilihan aku untuk menyenangkan hati diorang dengan menghabiskan degree ni. Dan salah satu option aku lagi untuk membanggakan diorang, aku ambil master. Untuk aku lebih fokus dalam, kononnya lebih fokus dalam muzik dan juga master. Tapi tak dapat seni persembahan, aku ambil je engineering. SEM 1 settle. Okay, cantik. Ya. Baik. Pas. Alhamdulillah. SEM 2 aku telah sangkut di perpustakaan UM. Aku tuang kelas. Sangkut UM punya library. It's a playground for me bro. Memang best bro. Sebab apa tu? Buku dia rare. Satu section buat music Dan saja. dia ada sudut yang macam kau nak dengar audio kan. Rakaman-rakaman lama. Dia ada audio macam library audio. Kau boleh dengar gamelan dikit barat. Tapi aku lebih kepada menerokai sudut-sudut buku ni kan. So aku dah tersangkut lah. Ada je buku yang aku tak pulangkan lagi. Sebab dah tak tahu kat mana lah. Tapi aku mendalami beberapa buku yang aku jumpa dekat hidden gem dekat dalam library UM lah. Dan aku macam, bila kau explore buku-buku pasal muzik dan pasal kedalaman diri ni kan, mengenali sejauh mana kau punya potensi diri, kecintaan kau dalam muzik, macam mana muzik ni mengubah kehidupan, sudut pandang muzik yang berbeza di leluhur Sufism dan orang yang terdahulu kan. So kau dah macam tiba-tiba rasa kosong sikit lah untuk macam meneruskan material punya benda ni kan. Ini bukan haluan aku ni kan. Macam belajar lepas master ni aku tak tahu nak buat apa kan. Tapi aku sebenarnya tak patut lah. Aku patut berhenti dengan cara yang elok kan. Aku macam hilang macam tu. Macam hilang macam tu lah. Later on baru macam mengaku semua kat ayah apa semua kan. Tapi itu lah aku rasa macam, okay, aku masuk UM ni sebenarnya untuk sampai di titik muka surat ni dalam buku ni dekat library ni. It's not always about apa yang kau ambil.
Sama lah, macam kau belajar, pergi Jepun ke, belajar lah mana-mana pun, apa pun bidang pun, sometimes bukan itu yang Allah nak bagi kau. It could be another thing yang bukan pun dalam benda yang kau plan nak buat ni. Tapi titik pertemuan tu, dia akan mengubah dan juga buat diri kau percaya yang apa yang kau nak sebenarnya, Allah bagi juga. Tapi dalam cara yang berbeza dia nak temukan kita dengan titik tu. Dekat perpustakaan UM tu, apa buku yang kau jumpa dan kau rasa buku ni yang mengubah aku? Macam aku, Okay, buku. satu buku ni dia dimensi mistik dan misteri bunyi oleh Hazrat Inayat Khan. Hazrat Inayat Khan ni dia adalah pelopor ataupun sufi dari India yang melebarkan sufi di barat. Dia ni in the 1920s dia datang dan sebarkan sufism ni dekat barat lah. So aku minat sebab dia adalah seorang pemuzik satu, dan dia daripada keturunan yang memang hebat kan. Dan dia Islam. Dia juga mengetengahkan muzik ni sebagai muzik itu sendiri, kehidupan tu sendiri adalah muzik. Hidup. Okay, kita lahir kan, first kali apa? Azan. Kita lahir, kita menangis, Bunyi. Di hujung-hujungnya nanti, saat dibangkitkan semula, Israfil akan meniupkan. Sangkakanlah bunyi juga. juga. Life is all about bunyi. Kan ada Nabi cerita kan, kat Aisyah kan, macam mana dia dapat wahyu kan. Perasan tak ada kadang-kadang dalam mimpi, Betul. dan kadang-kadang bunyi loceng yang sangat perit. Dan itulah paling berat bagiku. Bunyi kan, bunyi. So bunyi itu sangat-sangat besar dan misteri untuk kita rungkai kan. So bunyi, memahami bunyi dan muzik tu, so dalam muzik ni dia adalah harmoni, dia ada banyak benda yang melambangkan kehidupan tu, keharmonian tu antara kita kan. Dan juga sudut-sudut lain lah, banyak lagi. Maknanya buku tu sebenarnya antara artis ataupun western punya ni, kalau tahu George Harrison kan, pada The Beatles kan. So George Harrison pun salah seorang yang bersetuju ataupun terinspirasi dengan inilah Hazrat Inayat Khan lah. Sebab dia Sufism, dan macam mana dia memberikan pemahaman muzik tu lebih mendalam dan lebih meluas. Maksudnya apa sahaja bentuk bunyi yang ada melodi itu adalah muzik, lagu, Hidup. Tak semestinya bermelodi, tapi bunyi itu sendiri adalah elemen dalam muzik. Dan bunyi itu sendiri amat mistik dan muzik sebenarnya bagi aku, bukan bagi aku lah, menurut pemahaman dan pembacaan aku, adalah elemen seni yang aras tinggi. Muzik adalah seni syurgawi. Kalau dengar lagu Kasarubia kan, Kena cakap aku ada cakap yang seni syurgawi. ke ujung. Dia bebas. Muzik bebas, dia tak ada, kau tak boleh pegang muzik. Muzik tak boleh pegang muzik kan. Tapi macam tulisan ataupun dia mesti dipenakan. Muzik dia terus dirasai. So mungkin itulah sebabnya setengah pendapat kata muzik ni adalah aras tinggi dan juga seni yang paling terbaik ataupun dah berat dah. Dalam dah sangat ni. dalam ni. Apa dekat atau apa pengangon. Beliau. Kita dah boleh masuk dah, dah boleh Okey, masuk. dah boleh masuk dah. Nak masuk, nak tengok dah kan. Macam mana kita dengar sesuatu ayat Quran bila ada melodi lebih, kita akan rasa Cepat sampai masuk. lebih sampai. Kita juga bila dengarkan azan itu indah bermelodi.